Hello, Assalamualaikum penonton Impiana. Kali ini saya berada di Shah Alam. Saya telah menemui satu rumah, Masya Allah, sangat cantik. Nama rumah ni ialah Rumah Daun Kayu. Kenapa Rumah Daun Kayu? Ini sebab dia kita datang terjah. Jom kita tengok owner dia nak explain apa ni. Jom. Hai Impiana, welcome to Rumah Daun Kayu. Come, sila. Wah, cantiknya rumah. Okey, baik. Tuan Haziq, boleh terangkan sikit kenapa nama rumah ni Rumah Daun Kayu? So kenapa di Rumah Daun Kayu? It's a combination of ada pokok-pokok, elemen pokok-pokok tumbuhan dan juga ada elemen kayunya. Yang nanti kita akan go through lebih lanjut. Alright, baik. Boleh terangkan sikit. Arch ni saya tengok lain pelik. Kenapa ni buat sendiri ke macam mana? Ya, saya buat sendiri. Masa tu dekat pukul 3 pagi. Tengah duduk kan. Memang sebab dari rumah lama masa tu, sebelum pindah, kita dah go through few videos dan juga idea konsep. So, bila memikirkan nampak macam ada orang buat konsep arch, so terfikir juga dengan orang rumah, cantik juga kita buat arch ni. Cuma masa tu tak decide lagi nak buat dekat mana. So finally lepas memikir pukul 3 pagi tu, I decide untuk buat dekat entrance. Dari situ saya tertarik dengan jam ni. Bila art yang kita pilih tu dia panggil nampak aesthetic look. So jam ni tipikal lah kalau nombor je kan. Asyik orang Terlalu semua jam ada terlalu So it's a bit different. Dan kalau perasan dia punya jarum pun kayu. Lepas memikirkan biar dia langgar arch ni sikit supaya tidaklah terlalu skema, nampak macam plastik sangat. Untuk kabinet TV ni kami custom muas. Meaning to say saya tak beli siap sebab tak ada saiz yang saya nak muas. Saya nak 8. Mostly dekat kedai it's either 6, maximum 7. So kalau nampak finishes ni saya pilih yang nampak macam kayu punya sikit, correct kan. Dia punya finishes. On top of that untuk nak complementkan, sebab yalah kita pun ada unsur besi juga warna hitam. So untuk nak complementkan saya ambil atas dia hitam. Dan tengok ni Muaz, aquarium saya pun saya buat daun kayu. Dalam ni ada kayu, ada daun. Sebab similar konsep kan? Ya betul, Macam same tu konsep. saya tertarik dengan fluted wall ni. Ini upah designer buat ke macam mana? Okay, to be honest, saya buat sendiri dengan orang rumah. Oh ya? Dan kami ada share video lah macam mana kita buat sendiri tu, potong sendiri dan sebagainya, letak gam semua sendiri Muaz. Mostly dekat video TikTok ni bila diorang letak gam dekat belakang, dia letak macam S shape. Jangan letak S shape sebab ada yang pernah tertanggal. So dia gam dia tak 100% tak optimum. So what you must do is actually, orang yang beli fluted dia tahulah belakang tu dia ada alunan. Dekat alunan timbul tu buat je straight. Straight, selang sikit straight. So that's the best part untuk you letak gam untuk pasang. Kenapa pilih timber black? Okay, ada juga perbincangan dengan wife. It's either brown. Tak banyak. Kita ni memang sama ada brown hitam lah. But if you go for black, banyak sheer curtain yang you boleh nanti nak tukar ke grey ke, light beige ke, light cream ke, boleh sesuai. Boleh cerita sikit, pemilihan sofa ni memang nak warna ni ke boleh tukar lagi nanti in the future ke macam mana? Okay, boleh tukar, tapi at this moment ini sebab saya tak banyak nak komen sebab wife yang pilih. Okay. Alright, tapi bila dia tunjuklah saya, of course kita discuss. Saya kata not bad, masuk juga sebenarnya. Tapi sebab memandangkan kalau Muaz tengok warna rumah ni kan, dari entrance tadi dengan setakat ni banyak earth colour. So banyak warna yang boleh masuk. Antaranya light beige, dark brown, dark green pun. In fact kalau saya nak sofa nanti saya nak warna dark ni pun dia still match dan dia complement dengan wall art atas dia lah. Warna dinding ni cantik Ya. Pakai apa ni? Kod ke tak ingat? Tak ingat kod tapi brand Jotun. Warna saya pilih beige. Balkoni rumah ni tak adalah besar mana. Ya. Tapi tuan boleh hias Boleh cerita sikit. Simple je. Saya kombinasi saya menggunakan warna hitam. Ya, sebab simple warna hitam ni nak jaga. Kalau tengok decking bawah ni pun saya pilih warna hitam dan saya combine dengan batu-batu putih nak nampakkan elemen natural dekat situ. And of course bila natural kena pokok lah. So we chose, saya dengan rumah kita pilih 2 pokok ni yang memang biasanya orang guna untuk landscape, pokok yang cantik. Fiddle fig. Dan satu lagi ni saya lupa lah nama dia Muaz, tak apalah. I think ramai orang yang tengok ni akan tahu. So yang penting antara sebab saya pilih kondo ni Muaz, of course sebab saya nak ada balcony. So balcony ni saya buat tempat yang tenang, santai, kita boleh duduk kan, minum kopi ke teh while enjoying the view yang kita ada ni. So actually simple je Muaz. Kenapa memilih konsep meja macam ni? Setengah orang ada mix and match, ada dekorasi meja sikit, tapi yang tuan ni simple je. Meja kayu and then that's all. Alright. So kami pilih masa nak beli tu, of course lah kita survey. Material dia Muaz, it's pau hutan. Oh, pau hutan. Betul. Dan kalau perasaan, berbanding dengan rumah orang lain, finishes dia orang licin.
Kan ada yang tanya, memang macam ni ke? Yes, memang macam ni sebab kita nak kekalkan originality dan estetik tu tadi. Dia punya originality nampak kayu. Dan ni adalah daripada kilang yang sama dua ni. Dan memang saya dengan isteri pula Muaz, kami suka invite tetamu untuk datang makan kan. Jadi memang dah lama saya mengimpikan ada 8-seater. Berapa total cost meja dengan kursi? Sebenarnya asing ya Muaz, ini dengan bench daripada tempat yang sama, tapi bila kerusi ni kedai yang berbeza. But I can say roughly lah Muaz dalam 5K. Alhamdulillah kita dapat harga inilah reasonable price. Sebab kalau kat tempat lain this kind set saja dah 7-8K, ada yang pergi ke 10K juga, bergantung kepada jenis kayu lah. Lagi satu lighting. Lighting dekat meja makan setengah ada yang memang letak dekat atas terus pancar nak cerang kan. Betul. Tapi Tuan Azri punya style macam fokus on the meja saja. Ini adalah konsep lampu industrial kan. Kita nampakkan mentol dan sebagainya. Yes, of course ada few other designs, tapi ini quite simple lah bila kita kekalkan yang minimalist dengan simplicity tu. Dan saya combinekan lampu ni, kalau perasan ada satu warm white, ada dua cool white. Kalau semua warm white dia jadi kuning sangat. Kalau semua cool white pun dia jadi macam tak adalah nak kata putih sangat sebab dia bukan betul-betul totally white. So saya combinekan dua warna lampu yang berbeza lah. Tentang kabinet dapur. Kabinet dapur ni buat sendiri ke macam mana? Asalnya developer memang ada bagi dapur, but a very simple one, dan sebenarnya setengah je Muaz. Dapat setengah je? Dapat setengah saja. Dan bukan originalnya, bukan macam ni Muaz. Ya? Dia sebenarnya light brown. Color dia light brown. Atas bawah dia light brown. Dan adalah perbezaan, ada yang bahagian yang dia nampakkan dia tak ada tutup dan sebagainya. So saya dengan isteri decide, of course kita tadi konsep tropical industrial. Bila industrial ni dia mostly ada hitam, tropical ni apa? Kayu kan. So this is where kita apply kita punya konsep. Finishes yang dekat atas ni kita ambil nampak aliran-aliran kayu ni Muaz kan, sama macam kabinet TV tadi. So bawah ni kita ambil hitam. So dia of course kayu juga. Tapi combination of kayu dengan hitam ni tu yang nampak industrialnya sikit. Dan tiles pun kita tambah. We have to buy another set of tiles untuk nak samakan. Okey, jom Muaz, saya bawa ke bilik tetamu. Tapi saya nak tunjuk sikit kita punya walkway simple ni. Kalau you tengok dekat sini ada kapet. Dan kalau perasan kita ambil letak cermin ni pun dia punya bingkai dia hitam. Ini kita ada a simple, I can say chandelier yang simple je lah. Ini industrial kind of design punya lampu. Cantik lah lampu ni. Ya, boleh lah Alhamdulillah. Cuma sini saya memang pilih dia warm white. Bilik tetamu, like I said, saya dengan isteri kami suka tetamu datang. At this moment lah Muaz, kita buat simple je dulu. Soon saya rancang, of course definitely akan ada wall art dan sebagainya. In fact juga mungkin kita nak pasang macam kayu dekat sini, a curved one, kayu with LED atas dia. Tadi kita terus masuk kan, lupa nak cerita tentang foyer. So boleh tengoklah, ada elemen-elemen daunnya, pokok kita tanam dekat sini, kayunya. In fact kalau tengok lampu pun jadi elemen besi dia yang untuk industrial, dan juga yang dibalut dengan tu ada finishes aliran kayu. Alright, itu saja penonton Impiana kali ini. Kita berada di Rumah Daun Kayu. Terima kasih Encik Hazri. Yup, sama-sama Muaz sudi datang. Sudi featureskan Rumah Daun Kayu. Memang saya dah lama usaha Rumah Daun Kayu ni. Tapi Alhamdulillah hari ini dapat rezeki berjumpa dengan owner dan dapat rasa sendiri pengalaman berada di Rumah Daun Kayu ni. Jadi sebagai penutup, kita akan pergi ke rumah next pula. Kita tak tahu kat mana. Jadi nantikan di episod Impiana. Bye. Assalamualaikum. Bye.